Welcome back to my channel. Dayang Wawa. Wawa channel. So hari ni kita on the way ke Bintu. Sebab apa? Sebab kita pertandingan dan Jama'i. Pertandingan kalam Jama'i Iris and the gang. Wakil pasti Sibu. So kita tengok, enjoy the pertandingan. Iris happy ke? Ya buat suara kepik macam tu. Iris seronok ke? Tak sabar nak bertanding. Apa dia? Okey, nak jalan Bintulu. Saking Iris buat apa? Tengok. 2 hours later. Dah sampai Bintulu. Kamu DJI best pakai lipas je. So, kita bergerak pergi ke hotel. Mana hotel kita? 8 minit lagi. 8 minit lagi nak sampai hotel. Sana bang. Ya, pakai. Sejuk lah. Ada tunggu kat Abah lah. Wow. What is that? Okay, kita buat room tour. Tu baru. Tu apa bang? 207 straight. Okey, Fatih tolak. Tolak dengan badan. Apa kata ni? So ni adalah bilik Nur Hotel Bintulu. Kita prefer hotel ni sebab makanan dia sedap sangat. So anak dah nak ajak keluar, jom kita keluar. So Fatih dengan Iris nak. Iris nak ke? Pilih kat kepala. Iris nak apa kat kepala? Okay, Iris je lah. Hari ni pentingnya. Ambil spek tak tadi dua? Ya. Pakai game over ni. Kat. Ibu tu. Tak hidung buang ada betul. Ini kita boleh pilih. Wah, apa ni? Baba. Ni ada bilik ni, banyak ni. Klasik atau. Ya tu. Cantik ah. Ya baik. Tu ah. Lega. Tak kena bayar. Pilih masa cash. Okey. Jom ni atas ni. Pada masa dia ni masa kau. Cuak asam dia. So dah siap. Oh, ada semua. Wah. So habis ambil gambar, kita pergi cari makanan. So anak-anak dah lapar, kita pergi dekat Soul Chicken ni. Sebab dekat Sibu tak ada choice macam makanan dekat Bintulu. So kita ada tengok cerita Korea, kita teringin sangat nak makan makanan Korea, kita pilih Soul Chicken. So jom tengok apa kita order. Okay, ibu nak yang macam ni. Ibu nak makan kimchi ramen ke? Pedas tak? Cheese ramen.
Oh bang, cheese ramen bang. Tu ambil sikit sep yang Itu sama tangan. Makan. untuk makan ayam. I pakai. Iris okey ke Iris? Besok main ha? Wow, besarnya muka. Bibimbap, ayam, ramen, cheese. Kau makan apa? Korean chicken dengan nasi tak? Sedap tak makan dengan sudut macamnya? Bang, makan ni abang. Ini makan ya? Ambil gambar. Sihat makan dia. Masih sihat? Hanya saya. Ari dah makan kah? Sedap ni. Ini chicken kan? Chicken. Air nak air. Air. Mana Iris? Sekejap sayang ha. So kita makan ramen. Bang, nah. Ah. Best ke? Tak ah. Rasa kimchi. Tak pedas lah. Sikit lah. Iris suka ni kan? Kalau sejuk Iris nak kah? Dia rasa kosong ke? Suka rasa campur. Rasa tu rasa campur. Lucu pula makanan. Tunggulah sejuk. Iris, ramen. Iris suka. Tapi panas. Yelah tunggu sejuk. Kenangan tengok cerita Korea. Bayangkan tengok cerita tu. Bon Appetit Your Majesty tu. Ni dia makan ni, dia masak ni. Kita yang ada bedak. Ada. Tengok orang masak. Ya Allah. Apa? Yang rasa? Ada rasa tak bibimbap ni? Kosong. Sedap kan? Panas. Ini sihat. Okey. Tu rasa campur dengan sos tu. Ni bang ayam. Yup. Maju kaki. Nah, sedap kah? Ini chicken eh? Chicken, you want chicken? Tunjuk yummy. Good, macam mana good? Dah habis dah itu. Adik, sebentar rasa air dengan dekat Indon eh? Lagi tu tu. So itu saja untuk hari ini. Kita pergi ke esok pula. Bye. Bye. Don't forget to like, comment and Subscribe. bye.
Yan, chicken. Bye cakap. See you. Tak habis lagi dengan makan. Kita bayar kereta ni pula. Ini kereta. Yeay. Naik inilah saya. Ingat apa? Hai anakku. Dia tak akan keluar. Okey. Untuk reverse, untuk jalan balik. Okey. Mana abang? Kita tunggu abang jap. Suka ke? Soalannya mana dia orang ni? Seronok tak? Oh, Dah ke depan. Okay, stop. Bye. Okay, go. Ingatkan dah habis takat makan dengan main kereta diorang tadi. So sama pula dekat sini. Banyak belon yang mereka buat storyline tentang untuk kita tahu apa itu penyakit leukemia terhadap kanak-kanak. So best lah kita tengok perjalanan seorang budak in real story memang betul-betul berlaku kepada seorang budak tu. So anak-anak kat sini dia orang boleh tahulah apa dia kanser leukemia tu. Apa tanda dia, apa kesan dia dan macam mana rawatan dia. Dan mereka juga pada masa yang sama akan ada satu perasaan kesian nak bagi derma kepada mereka yang ada menghidap kanser ni. So baguslah. So enjoy. Bang zoom lah. Ni kah? What is Bang. this? What is that? Aeroplane. Baca. Did you know leukemia tu penyakit blood. Common type of cancer. What blood cell dia? Among children, it affects the blood and the bones marrow, disrupting the production of the healthy blood cells. Symptoms include, Okay, dia bang ada ni guide. Flower. Sian ya. So habis part 1 di Bintulu. So kita tunggu part kedua. In the next video, jangan lupa untuk subscribe. Bye bye.